Assalamualaikum. Mana dia ni? Baru sekarang kau ingat nak balik? Korang semua ni dari mana? Dari kubur. Duduk. Nangis pula hari tu halau. Abang, mestilah saya anak saya, bang. Agaknya nasi Abang Farid tu malang kot. Lah, masa Kak Nadia tu baru berkahwin 2 bulan dah bercerai. Dan Kak Munirah pula jadi macam ni. Kesian dia. Anak meninggal. Lepas tu isteri pula meninggal. Memang malang nasib Abang Farid tu. Tak baik cakap macam ni. Apa yang berlaku, semuanya ada hikmah di sebaliknya. Kita manusia je yang tak tahu. Farid sendiri pun dah cakap kan, kita merancang tapi Allah yang menentukan segala-galanya. Lepas ni Nabil akan berbaik semula dengan Farid. Nabil menyesal dengan apa yang telah terjadi. Kamu tak marah lagi dengan dia? Dah lama tak marah. Lagipun setiap orang buat kesilapan. Dan kita sebagai manusia kena pandai memaafkannya. Termasuk Nadia. Abang cakap dah kahwin. Mana isteri Abang? Masih budak ni. Tak payah nak menyebut lah orang lah. Tak kesian Farid. Aku betul-betul bersimpati dengan kau. Terima kasih Nabil. Aku tahu kau ikhlas. Kau sepupu aku, kawan baik aku. Yalah, aku tahu. Ni macam inilah kita kan, manusia. Siapalah kita ni? Yang boleh rancang, kita pasang angan-angan. Tapi yang tentu kan semuanya Allah Ta'ala belaka.
Allah yang tentukan. Lepas hati memandang rautmu, terheran diri pada langitmu. Berjuta kata tak cukup untuk melukis indahmu. Melihat bintang alangkah jauh, melihat ibu alangkah dekatmu, melihat hutan, melihat gunung, siapa menjagamu? Mendengar tangis dalam deritamu, rasakan luka di hari-harimu. Pada siapa air mata ini kan mengadu? Oh, 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 oh. Mama macam mana kat sana? Semuanya okey ke? Semuanya okey. Kan Omar ada. Lagipun kan Omar aja macam Nabil juga tau. Punya macam seronok je. Mawar dengan Omar ni ada apa-apa ke? Mana ada apa-apa lah. Kan kita orang kerja sama-sama kena rapat. Nabil lagipun kan tengok Omar tu macam tak nak layan aku je. Hai, Mawar lah layan dia. Mawar kan bos dia. Ni Mawar, Kaira ada berhubung dengan awak tak? Ada tu memang ada. Tapi bila ada hal je. Dia ada tanya apa-apa? Tanya apa-apa-apa? Pasal saya lah. Ni macam ni. Aku memang tak tahu nak cakap apa. Apa kata kalau kau telefon dia sendiri, kau tanyalah apa saja. Okey, bye-bye. Saya rasa lega sangat, bang. Sebab Nabil tu dah baik semula dengan Farid, dengan Nadia, kan? Hai, dia pun dah nampak macam okey, dah balik macam dulu-dulu dah. Dia kata, bang, adik-adik angkat dia akan sampai dari Kemboja tak esok lusa. Tak sangka abang ya, anak kita tu walaupun muda tapi nak tolong budak-budak Kemboja ya bang ya. Alhamdulillah. Awak dah siapkan bilik untuk budak-budak tu? Katanya 2 orang. Seorang lelaki, seorang perempuan, adik-beradik. Tak payah risau dah tu, semua saya dah sediakan. Si Ila dengan Ara tu pun dah tak sabar-sabar lagi nak jumpa budak-budak tu. Dalam maklumlah rumah kita ni kan dah lama tak ada budak-budak. Sebenarnya kan bang, saya ni nak sangat tanya si Nabil tu pasal isteri dia. Kata dah kahwin, dah lama dah. Mana isteri dia? Awak ni pun macam Ilah, sibuk nak tanya. Kan Nabil tu anak awak, tanyalah kat dia. Mak nak tengok menantu mak. Kata cantik. Kita awak kot. Bagus doanya. Mana? Jadi lepas ni Sarah dengan Beha tak payah nak malu-malu lagi ya. Kami semua dah jadi keluarga Sarah dan Beha. Rumah ni dah jadi rumah awak berdua masa cuti sekolah nanti. Terima kasih. Tak payah nak panggil cikgu lagi. Panggil abang. Ini Umi, ini Abah, ini Kak Ila, ini Kak Ara. Abah dengar Beha nak jadi apa? Bukan syari'i kan? Sarah pula jadi cikgu sekolah. Bagus tu. Tak kira lah apa pun nak jadi nanti, tapi kena belajar rajin-rajin tau. Betul tu. Bila nanti kamu berdua dah besar, dah capai cita-cita kamu berdua, kamu berdua
kamu boleh tolong orang kampung kamu. Nanti senang-senang Umi dengan Abah kita pergi makan angin kat Kemboja. Itu pun insya-Allah kalau kita panjang umur. InsyaAllah. InsyaAllah. Nanti bila semua dah siap, Abang akan hantar awak berdua ke asrama sebab Tanjung Karang tu bertahan jugalah jauh dia. Tapi bila cuti sekolah nanti, Abang akan bawa awak berdua ke Johor. Kita akan lawat kebun Cikgu Jaya. Tak seronok? Cikgu Jaya. Tengoklah ni. Ni belikan dia baju sekolah yang baru. Boleh pakai ni saiz dia. Boleh lah tu. Bukan macam mana dengan isi kau sekarang? Tak ada ke cadang nak berbaik balik ke? Masalahnya kami tak pernah bergaduh. Jadi macam mana nak berbaik semula? Sebab kami ni macam hidup dalam dunia berasingan tau. Dia orang kaya, hidup macam orang kaya. Saya macam ni. Sebaliklah, macam mana awak boleh jumpa dia? Dah lah dia cantik, kaya. Jodoh je lah kot. Tapi korang tahu tak, dia tu anak yang sangat baik. Cara dia jaga mama dia yang masa mama dia sakit tu, buat saya macam nak jadi anak yang lebih baik sebab tengok dia. And then the chicken cross the road. Kenapalah kita tak macam ni dia dulu kan? Lari kita semua malang. Tapi tak salah apa kalau kita nak gembirakan hati kita, betul tak? Oi, tak baik cakap macam tu. Kesian Farid. Tak apa Nabil, aku tak kisah. Itulah kadang-kadang bila Allah uji kita tu sebenarnya di sebaliknya ada nikmat. Jadi kita je lah yang kena banyak berdoa, betul tak? Sertailah peraduan lot 100 SMS dan menang serta menangi wang tunai sebanyak RM500 dan RM1,000. Lemar, aku tak tahan ni. Keunikan dan keindahan yang ada padanya harus dipelihara. September mengeratkan silaturahim yang sedia ada terjalin. Meneruskan legasi unggul yang tetap utuh. Allahu Akbar, tu tai kamu lah yang kamu berak semalam mak buang kat sini. TV1 mewarnai jalinan mesra sesama kita. Happy birthday kepada Malaysia dan 56 tahun dan moga-moga kita semua tak kira bangsa agama kita meraihkan hari yang mulia ini together. Happy birthday Malaysia. Tak keluar? Sebentar saya cuba tanya. Cik, nak tumpang tanya kereta siapa punya Nak pergi ke mana orang ramai apa musai? Dia bikin dia tu lagi biru. Duk tanya muka, kagak tanya pun duk.
Dulu. Kamu nak pergi tak program komuniti satu Malaysia Kelocok. Macam-macam ada ni. Hari Isnin 9.30 malam di TV1. TV berapa saya? TV1. TV berapa? TV1. Tu dia Abang Yo. TV1. Ore. Kira aku tahu kalau aku hantar email ni pada Mawar akan hantarkan pesanan ni pada awak. Itu aku pasti. Mawar, sekalipun aku ni lelaki, aku juga merupakan manusia biasa yang lemah dan ada ketika aku tak dapat buat keputusan yang tepat. Aku pernah jatuh cinta dan pernah ditinggalkan, dan pengalaman itu sering menghantui hidupku. Maafkan aku sekiranya aku tak berdaya untuk menjaga hati kawan baikmu. Tapi, apakah lelaki seperti diriku ini tidak boleh buat salah dan silap? Adakah lelaki sepertiku perlu tonjolkan diri sebagai wira sahaja? Aku pernah impikan untuk jadi seorang suami dan ayah yang misali. Ada ketika kita akan terjerat juga dalam mimpi dan bayangan yang kita mahukan itu. Maafkan aku, Mawar. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ni. Apa ni? Datang dari mana ni? Hilmi datang tadi nak jumpa kamu. Kamu tak ada. Dia tinggalkan. Dia kata dia ada berhutang dengan kamu. Dia nak bayar bulan-bulan sampai habis katanya. Kenapa boleh jadi macam ni? Apa dia ni? Mungkin dia ada berasa salah dengan kamu kot. Tak apalah. Mungkin dia dah insaf. Yalah, kita ni kadang-kadang kalau buat salah, tak tidur malam dia buatnya kan? Buat apa tu? Banyak tu. Betul. Hilmi dah mula bayar balik duit yang dia hutang saya. Ya. Jadi sekarang saya dah ada duit, saya boleh belanja dia. Cuma cakap je. Hadiah apa yang awak nak? Tak apalah, awak tak payah nak susah belikan saya hadiah. Nanti dah sampai masa, nanti saya bagi tahu awak, baru awak belikan saya hadiah yang paling istimewa sekali. Tengok tu ada je. Ni macam lain sikit je. Kenapa ni, ha? Kenapa? Dah nak kahwin dah? Mawar, aku tak tahu macam mana nak balas mesej yang kau bagi tu. Aku ni sebenarnya bersimpati dekat dia. Mungkin dia keliru. Kini aku juga dah jadi macam tu. Aku pun jadi keliru.
Aku cuba untuk memahami hati dia, Mawar. Hati seorang kekasih yang pernah terluka hatinya kerana putus cinta. Aku juga tak tahu apa yang perlu aku lakukan dengan hidup ni. Dekat sini aku punya keluarga yang bergantung dengan aku. Dan aku juga tahu yang dia tidak selesa dengan hidupku di sini. Bukannya aku mahu dikelilingi dengan kemewahan, dan bukan juga aku tidak mampu untuk tinggalkan tempat ni seperti dia. Aku juga tidak tahu apa yang perlu aku lakukan. Aku tumbang ambing. Aku tak tahu kedudukan aku dekat hati dia. Selagi itu tidak jelas, aku akan terus terombang ambing macam ni. Entahlah, Mama. Aku selalu beranggapan bahawa cinta itu adalah rasa yang harus diberi dan dikongsi sama, bukan untuk dimiliki. Tak dah siap Good luck. Awak, saya nak cakap sikit. Apa dia? Saya nampak ceria semacam je. Saya nak kahwin. Nak kahwin? Betul ke ni? Alhamdulillah. Dengan siapa saya kenal kau tu? Dengan aku lah. Bila masa kau bercinta ni aku tak perasan pun. Kau je yang leka. Kita orang pun bukannya tak kenal. Jadi tak payah nak bercinta bagai nak agak. Betul tak? Itulah, tak ada siapa tahu. Ni, lagi satu. Aku dengan dia ni pun pernah kahwin dulu kan. Pernah jadi suami isteri. Mungkin Tuhan nak kita orang bersatu balik ke? Betul tak? Jodoh. Ini, hal kita orang satulah. Yang kau ni pula. Macam mana sekarang? Engkau tu ada isteri. Bukannya macam aku ni. Taklah aku. Aku tahu dia sayang aku, tapi aku rasa dia tak suka cara aku. Cara engkau? Dia nak, aku rasalah dia nak aku terus terang dengan dia. Katakan yang aku sayang dia, dia cinta aku, tapi susahlah aku nak cakap sebab aku rasa malu. Aku rasa yelah, dia tu orang kaya, aku masih merangkak. Dia kalau nak hidup tanpa aku boleh. Terlalu jauh beza lah. Kau sayang dia tak? Farid, tak ada perempuan lain yang aku sayang seperti mana aku sayang dia. Habis tu, apa kurangnya kau cuba tengok. Engkau segak, ada pelajaran, kerja pun bagus. Boleh kata sempurna hidup kau. Habis kenapa kau nak rasa dari? Memanglah engkau dengan dia tak sama. Dia lain, engkau lain. Engkau cemburukan dengan apa yang dia ada. Kalau aku jadi engkau, aku akan cuba untuk usaha macam mana nak perbaiki hubungan aku dengan dia. Tolak tepi ego kau tu. Kalau kau sayangkan dia, kau jangan buang masa. Kau dengar cakap aku ni.
Abang ingin untuk Hira berada di samping abang sepanjang umur abang ini. Abang benar-benar inginkan Hira kembali menjadi isteri yang rajin manjakan abang. Abang ingin belayan kasih sayang yang hanya Hira saja mampu berikan. Abang mahu Hira jadi seorang ibu yang baik untuk semua anak-anak abang. Bukan seorang saja anak kita, tetapi berderet-deret. Tolonglah Hira. Janganlah marahkan abang lagi. Janganlah melaju. Abang dah tak sanggup berterusan begini. I need you and I love you with all my heart. Tolonglah Hira, tolonglah jawablah, tolonglah jawab. Ya Allah, bukalah hati isteri aku ini. Biarlah hati kami berdua bercantum semula, Ya Allah. Tolonglah, Ya Allah. Izinkanlah, Ya Allah. Ketika cinta memanggilku, Kami dari warga Institut Profesional Baituman mengucapkan selamat Hari Merdeka yang ke-56. Merdeka! 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 Aku nak bagi tahu ni. Apa dia? Semua orang dah tahu dah. Aku nak bagi tahu ni. Apa dia? Saksikan pakai dalam opah. Sebenarnya saya pun ada kat opah. Saya sebenarnya jadi watak. Ya. Apa kehen ni? Ha? Tumpah lalu, Pak. Tumpah lalu maklum. Bah pun nak juga. namun hatinya tak pria, walaupun hidupnya seorang. Bersama kita kibarkan jalur gemilang. Pelancaran Tabung Pahlawan 2013. Saksikan siaran secara langsung pada 4 September 2013 di Dewan Merdeka PWTC Kuala Lumpur. Bersama kita hayatinya di TV1. Kenapa Nabil? Kamu sedih sebab Farid nak kahwin balik dengan Nadia ke? Tak adalah. Syukur Alhamdulillah dia orang dah setuju nak kahwin semula, tapi insyaAllah kali ni akan tahanlah. Ini bukan apa, Nabil. Kami risaukan kamu. Risaukan apa? Kami risaukan hidup kamu. Kamu kata ada isteri, tapi mana? Macam mana kamu dengan isteri kamu? Umi tak kisah.
Kalau dah itu jodoh kamu, kami terima. Kami faham kenapa kamu kahwin dengan dia kat Kamboja. Dan kami pun bangga sebab kamu sanggup berkorban sampai macam tu sekali. Tapi Umi nak tengok kamu bahagia macam orang lain juga. Umi, Abah, kadang-kadang anak kamu ni tak berapa bijak. Asyik buat silap je. Tapi Umi dengan Abah doakan Nabil dan doakan Khairah. InsyaAllah Nabil, insyaAllah. Allah, budak ni kan. Temennya nampak. Mesti abang ingat suara Ila tu, suara isteri abang kan? Kan. Mana ada lah. Kau ni merapu je. Tapi lah, tolong doakan abang. Abang ada misi. Misi apa pula bang? Patutnya abang suruh sebelum subuh. Ni nak ketunggu masuk Zohor lah pula. Doakan je. Bila-bila pun boleh. Cakap dengan Tuhan yang abang ada misi. Mestilah Tuhan faham. Yelah, tapi misi apa? Ila nak tahu juga. Bolehlah. Nantilah, nanti. Nanti abang beritahu. Hello? Can I speak to your madam? What? She's not there? Where? Abroad? She's not in Cambodia? Oh. Okay, thank you. Nabil, aku ada berita baik ni tau. InsyaAllah aku dengan Umar nak bertunang. Kita orang ingat nak bertunang sekejap je dalam 3 bulan kot. Doakan untuk kami ya. Ya Nabil? Ya, siapa ni? Bang, kat mana tu? Daripada tadi lah telefon tak dapat-dapat. Makan hutan ke apa? Alah, abang tengah pusing-pusing kat KL je. Kenapa? Abang, tadi ada telefon. Perempuan dia cari abang. Perempuan? Perempuan mana ni? Mana Laila tahu abang. Tapi suara dia sedap gila. Dia cakap lepas ni telefon abang balik pakai telefon rumah. Agaknya tak dapat telefon abang lah tu pakai handphone. Abang balik cepat Ha. Asam. Sedap tak Mami? Asam. Asam? Asam. Ya.
ada orang datang. Tak tahu siapa. Apa pula? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Kak Hira, isteri Nabil. La ilaha illallah. Abah. Ya. Ya Allah, susahnya Umi nak jumpa dengan Nabil ni. Alhamdulillah, dapat juga saya jumpa Umi dengan Abah, adik-adik Abang Nabil sekali. Alhamdulillah. Walaupun saya ni anak yatim piatu, tak ada mak dengan ayah, tapi saya bersyukur sangat saya ditemukan dengan Umi dengan Abah. Syukur, Alhamdulillah, Nabi pilih Hira jadi isteri dia. Wow, baik untuk Hira, baiklah untuk kami semua. Naiklah, boleh. Boleh. Nak pergi ke mana orang ramai pun saya? Dia habis tidur satu lagi begitu. Duk tanya mu tu, kagak tanya pun duk.
Dulu juga. Aku nak pergi tak program komuniti satu Malaysia Kelucu. Macam-macam ada ni. Hari Isnin 9.30 malam di TV1. TV berapa Sa'im? TV1. TV berapa? TV1. Tu dia abang ya. TV1. Ore. Ragu mencintamu adalah hal yang terindah dalam hidupku. Oh sayang, kau detak jantung hatiku. Setiap nafasku hembuskan namamu, sumpah mati hati ingin memilihmu dalam hidupku. Oh sayang, kau segalanya untukku. Assalamualaikum. Janganlah jarang kau sakiti cinta ini sampai nanti di saat ragaku sudah tidak bernyawa lagi dan menutup mata ini untuk yang Waalaikumsalam. Hembuskan namamu, sumpah mati ingin memilihmu. Saya rasa bersyukur sangat dapat jumpa Umi, Abah, adik-adik abang. Bertuah rasa. Hira tahu tak? Baru pagi tadi abang telefon rumah Hira dekat Phnom Penh. Sebab rindu sangat. Abang telefon saya sebab saya pagi-pagi pun dah keluar dah. Entah rasa macam tiba-tiba tak sabar nak balik ke Malaysia. Hira rindu ke abang ke? Rindu juga, tapi saya asyik teringat email yang abang hantar tu. Teringat apa? Kalau abang tak ingat, abang nak Hira jadi ibu kepada anak-anak abang. Lepas tu abang nak Hira jadi isteri yang baik untuk abang, anak yang baik diri. Tak ingat? Sungguh ni bang, Hira nak jadi isteri yang baik, ibu yang baik buat anak-anak abang. Selagi Hira tak duduk dengan abang,
Hira tak rasa yang Hira boleh jadi muslimah yang baik. Hira tahu abang adalah suami yang baik, yang sayang pada Hira, pada anak-anak kita nanti. InsyaAllah. InsyaAllah sayang. Bagi Hira, harta benda ni semua tak penting. Hira sekadar jalankan tanggungjawab. Di mana abang, di situlah ada Hira. Kalau abang bersetuju, Hira akan tinggal di sini dengan abang. Tapi kita akan selalu balikkan Phnom, okey? Sekarang ni, Hira dah lantik seorang pengurus besar untuk jaga bisnes Hira kat sana. Hira pula nak jadi pengurus abang. Hira nak jadi bunga kemboja yang berada di tangkainya. Rindu akan memanggilmu, karena setiap jiwa telah bersumpah setia hanyalah kepadamu. Bila cinta ada di dalam jiwa, wangi bunga dunia tanpa nestapa. Segala yang biasa hanyalah dia, hati kan memuja hanya padanya. Ketika cinta memanggil, gemetar tubuhku. Ketika cinta memanggil, hangatnya nafasku. Ketika cinta memanggil, menderu sang rindu. Ketika cinta memanggil,